Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, Wahsy lari ke Taif untuk mengelak dari kaum muslimin. Namun ketika itu pun penduduk Taif keluar untuk masuk Islam juga, sehingga beliau merasa sangat berat. Akhirnya Wahsy pergi ke Sam, ke Yaman dan negara-negara yang lain. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut." Tiba-tiba ada seorang berkata, "Demi Allah, jika Muhammad SAW hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya, yaitu Islam, ia akan selamat." Sehingga Wahsy pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Di saat Wahsy berhadapan dengan Nabi, beliau bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Wahsy menjawab, "Ya." Nabi berkata kepada Wahsy, "Duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah." Lalu Wahsy pun menceritakannya. Selepas Nabi SAW mendengar cerita Wahsy, Nabi berkata, "Celaka engkau, menjauhlah dariku. Janganlah engkau tampakkan wajah engkau di hadapan kami." Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW yang bersangatan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana Nabi sangat murka dengan orang yang membunuh beliau. Akhirnya Wahsy pun ikut arahan Nabi dengan menjauhkan Nabi. Beliau menjauhkan Nabi bukan gembira, akan tetapi beliau sangat sedih kerana tak dapat rapat dengan Nabi SAW. Namun demi menjaga hati Nabi, Wahsy tahan rindu itu dalam hatinya hingga Nabi bertemu dengan ajalnya. Di antara faedah dari kisah ringkas ini, menjauh dari seseorang untuk menjaga hati bukan termasuk memutuskan ukhuwah.